chicken wing. So chicken wing ni kita belah dua macam ni, kita belah dua chicken wing. So bahan-bahan dia ni saya pakai, tengok saya pakai serbuk cili, serbuk perasa, mix herb, oregano, thyme, marjoram, mix herb. Ni terpulang kepada you all lah. Kalau nak berbual apa-apa ke, nak buat jintan manis ke ketumbar ke, terpulang pada kreativiti masing-masing. Saya ada sedikit gula, kemudian black pepper crush dan sedikit bawang putih. Sedikit bawang putih dan garam, sedikit garam, saya terlupa. Dan kita masukkan sedikit garam. Saya masukkan sedikit garam. Okey. Dan kita masukkan minyak. Minyak sebaik-baiknya kalau kita nak perap lama, kita pakai minyak jagung. Alright. So perapan ni kalau nak sedap lagi, kalau kita buat seekor kambing ke ataupun rib ke, dia punya mixture kalau rib, sebelah rib ni dalam 12 jam. Kalau kambing ni seelok-eloknya 24 jam perapan dia. Kalau kambing ni, you boleh masuk serbuk kari, serbuk jintan manis lah. Kemudian kita just kacau macam ni. Kita kacau saja. Saya tambahkan sikit lagi minyak. Minyak ni jangan buat awal-awal. Masa nak perap kita masukkan minyak. Kita masukkan minyak, sementara tu saya panaskan frying pan dia. Kita kacau. Kacau ni. Kemudian kita masukkan chicken wing. Ni. Okey. Kita masukkan chicken wing dan kita perap. Dan kita cuma gaul macam ni je. Okey? Kita gaul macam ni. Okey. Kita gaul macam ni je. Okey. Tip juga, yang ni sama ada kita panggang ataupun kita boleh roast dalam ketuhar. Panaskan tuha 180 darjah Celsius, kita panggang lebih kurang dalam 15 minit atau 20 minit. Ataupun basic yang sama juga, kita boleh goreng. Kita boleh goreng. Kalau kita nak sedap lagi, terpulanglah. Boleh masukkan serai, boleh masukkan lengkuas, boleh masukkan kicap manis, boleh masukkan sos tiram. Ingat pesan chef, in order to be a good chef, you must be creative. Chef yang terbaik dalam dunia adalah ibu kita. Pastikan walaupun macam ni, bismillahirrahmanirrahim, subhanallah, subhanallah, ya latif, ya latif. Sebab apa? Makanan yang bersihlah melahirkan insan yang terbaik. Anak yang soleh, suami yang baik, keluarga yang bahagia, murah rezeki. Apa-apa kita masak, kita kena ikut sunnah Nabi Muhammad SAW kita ni. Alright? Jadi, sementara itu juga, saya panaskan kuali. Kita panggil frying pan. Kemudian kita just letakkan ayam. Jadi, saya nak bagi petua juga, apabila kita panggang daging, kita panggang ayam, jangan terlampau masak. The best is medium. Tengok ni, macam mana kita nak tahu medium? Tengok tangan chef ni. Pegang kuat-kuat. Tekan sini. This is well done. Tekan sini. Medium. Relaxkan tangan sikit, medium rare. Saya nak bagi petua kepada adik-adik yang masuk pertandingan memasak. Right? Kalau kita masak daging untuk competition, seloknya kita buat medium. Bila kita buat medium, dia juicy. Dia cantik, dia juicy. Jangan buat well done. Kalau kita buat well done, urat dalam daging tu akan tarik, daging kita akan keras. Jadi apabila kita nak serve daging tu, elok-eloknya, alright. Sambil-sambil tu kita alih ayam kita ni. Kontrol api jangan terlalu kuat sangat, nanti dia burn. Okey. Kalau kita panggang menggunakan bara api, biar kalau kata bara tu, api tengah menyala kuning, jurus air. Siram air, biar bara tu putih, barulah kita panggang. Jarak dia jauh, jangan dekat-dekat. Kalau dekat-dekat, nanti luar masak, dalam tak masak, dia akan hangus. Alright? Okey, lebih kurang macam ni.
Lebih kurang dalam 10 minit. Saya tak nak lama-lama sebab ini TikTok ni seleloknya jangan lebih pada 12 minit. Orang boring. Okey, dah hampir siap. Dan kita angkat. Alright. Dan kita just